Setiap perjalanan kehidupan seorang guru dipenuhi dengan pengorbanan, kesabaran dan keikhlasan. Hari ini, kita menghargai perjalanan seorang insan yang telah menabur bakti dalam dunia pendidikan. Sesungguhnya, bakti yang disemai selama ini telah menghasilkan budi yang akan sentiasa dikenang. Inilah kisah perjalanan seorang pendidik yang dihormati. Cikgu Mahmud. Cikgu Mahmud dilahirkan pada 16 Mac 1966 di Hospital Daerah Tanjung Malim. Beliau merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik kepada pasangan Allahyarham Yusuf bin Maksum dan Allahyarhamah Kamariah binti Abdul Rashid. Kehidupan awal beliau banyak membentuk jati diri yang kuat, tabah dan penuh semangat dalam menempuh cabaran kehidupan. Dalam kehidupan peribadi, Cikgu Mahmud mendirikan rumah tangga bersama Puan Haslinda binti Nordin pada 9 Januari 2021. Beliau merupakan seorang ayah yang penyayang kepada 6 orang anak serta seorang datuk kepada 2 orang cucu. 4 orang anaknya telah melangkah ke alam pekerjaan dalam sektor awam dan swasta, manakala 2 lagi masih meneruskan pengajian di bangku sekolah. Perjalanan pendidikan beliau bermula di Sekolah Kebangsaan Sungai Selisik, Hulu Selangor dari tahun 1973 hingga 1978. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran di Victoria Institution Kuala Lumpur dari tahun 1979 hingga 1983. Minat yang mendalam dalam bidang ilmu membawa beliau menyambung pengajian di Institut Teknologi Mara Shah Alam dalam bidang Business Studies. Kemudian beliau meneruskan latihan perguruan di Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim dalam bidang pendidikan sekolah rendah pengajian Melayu. Semangat menuntut ilmu tidak pernah terhenti apabila beliau melanjutkan pengajian di Open University Malaysia dari 2010 hingga 2013 dalam bidang pengajian Melayu. Sejak di bangku sekolah lagi, Cikgu Mahmud telah menunjukkan ciri-ciri kepimpinan. Perjalanan perkhidmatan Cikgu Mahmud sebagai seorang pendidik bermula pada tahun 1989 di Sekolah Kebangsaan Taman Medan di mana beliau berkhidmat sehingga tahun 1999. Beliau kemudian meneruskan khidmat di Sekolah Kebangsaan USJ 2 dari tahun 2000 hingga 2002 sebelum berpindah ke Sekolah Kebangsaan Taman Datuk Harun 2 dari tahun 2003 hingga 2009. Sejak tahun 2009 hingga kini, beliau terus mencurah bakti di Sekolah Kebangsaan Lasal Petaling Jaya. Dedikasi dan kecemerlangan beliau dalam perkhidmatan telah mendapat pengiktirafan melalui Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 1996, 2011 dan 2016. Pengiktirafan ini merupakan bukti usaha gigih dan komitmen beliau dalam mendidik anak bangsa. Hari ini, tirai perkhidmatan rasmi Cikgu Mahmud sebagai seorang pendidik dilabuhkan. Namun jasa, pengorbanan dan ilmu yang telah dicurahkan akan terus terpahat dalam ingatan warga sekolah serta anak-anak didik. Sesungguhnya, bakti telah disemai dan budi pasti dituai. Terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan. Selamat bersara Cikgu Mahmud. Assalamualaikum Cikgu Mahmud. Kami wakil URNS mengucapkan selamat bersara Cikgu Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara Cikgu Mahmud. Semoga Cikgu Mahmud dalam keadaan sehat walafiat
mohon maaf. Kita mohon maaf selama bergaul di sekolah ini sama Cikgu Mahmud. Selamat Cikgu Mahmud. Selamat bersara. Selamat Cikgu Mahmud. Bye. Saya mewakili seluruh pengawal keselamatan mengucapkan terima kasih Cikgu Mahmud atas segala pengorbanan dan ilmu yang telah dicurahkan. Walaupun Cikgu bersara, jasa dan kenangan bersama Cikgu akan sentiasa hidup dalam hati kami. Hai Cikgu Mahmud, saya sangat berterima kasih dapat bekerja dengan Cikgu. Terima kasih atas semua kenangan tunjuk ajar dan gelak ketawa selama ini dengan Cikgu. Kalau ada silap atau salah, saya minta maaf. Jumpa lagi di masa akan datang. Take care Cikgu, selamat bersara. Assalamualaikum Cikgu Mahmud. Saya Nafaiza ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Mahmud. Semoga yang baik-baik je lepas ni. Semoga terus diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan lagi rezeki. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Mahmud atas tunjuk ajar secara langsung dan juga tidak langsung. Saya ada pantun untuk Cikgu Mahmud. Air Milo buah rambai. Jika ada hello, pasti ada goodbye. Kami dari Panitia Matematik ingin mengucapkan Selamat bersara Cikgu Mahmud. Terima kasih atas segala ilmu, tunjuk ajar dan jasa yang telah diberikan. Semoga Cikgu Mahmud sentiasa diberikan kesihatan yang baik Dan selamat menikmati masa persaraan yang penuh kebahagiaan. jasamu akan sentiasa dikenang. Kami dari Panitia Pendidikan Moral ingin mengucapkan Selamat bersara Cikgu Mahmud. Jangan lupakan kami di sini. Hi Cikgu Mahmud, from Panitia Bahasa Inggeris. I'd like to wish you happy retirement. You've been a very good friend and leader for all of us. Thank you for your years of dedication and guidance. You have inspired us a lot. We wish you good health, happiness, and a wonderful new chapter ahead. Happy retirement! Assalamualaikum Cikgu Mahmud. Kami wakil dari Panitia Reka Bentuk dan Teknologi dan Sejarah ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Mahmud atas jasa dan tunjuk ajar yang diberikan selama kami bertugas. Cikgu bertugas di SK Lasal PJ. Semoga kenangan kita bersama kekal dalam ingatan dan terpahat di hati Cikgu Mahmud. Saya Cikgu Hashimah. Saya Cikgu Komati. Dan saya Cikgu Ashraf ingin mengucapkan selamat bersara Cikgu Mahmud dan jumpa lagi. Cikgu Mahmud, terima kasih atas segala dengan manis dan belajar. Saya doakan semoga Cikgu Mahmud diberkati atas segala tujuan ajar dan pengorbanan Cikgu Mahmud selama hari ini, dan semoga Cikgu Mahmud dikurniakan kehidupan bahagia sepanjang hidup persaraan ini. Assalamualaikum Cikgu Mahmud. Kami wakil Panitia saya ingin mengucapkan selamat bersara dan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Mahmud kerana telah memimpin Panitia Sains selama ini, dan kami mengucapkan semoga Cikgu Mahmud berbahagia di samping keluarga tercinta dan diberikan kesihatan yang baik. Kami wakil Panitia Sains ingin mengucapkan selamat bersara. What's good, ladies and gentlemen? This is DJ Das. Okay, saya wakil daripada Panitia Pendidikan Jasmani ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cik Mahmud. Banyak momen-momen yang indah bersama Cik Mahmud. Bila masuk je bilik, saya akan tanya, Cik Mahmud, kes berat atau kes ringan? Banyak momen, banyak nasihat. So, terima kasih Cikgu Mahmud kerana jadi sebahagian besar daripada saya di sekolah ini. Banyak nasihat tunjuk ajar yang saya jadikan pedoman sebenarnya. Thank you so much Cik Mahmud. Sebelum saya sign off, ada pantun sikit. Okay, kenalah pantun sikit. Pergi ke taman memetik bunga,
bunga melati harum baunya. Jasa cikgu kami takkan lupa. Selamat bersara penuh bahagia. Thank you so much. 14 years, amazing 14 years. Thank you, bye-bye. Saya Cikgu Marhan, mewakili Panitia Bahasa Melayu, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Mahmud agar hari-hari yang mendatang sebagai seorang pesara dalam keadaan ceria, gembira bersama keluarga, sentiasa berharap rahmat Allah. Sekian dari kami, selamat bersara Cikgu Mahmud. Selamat bersara Cikgu Mahmud. Semoga hari-hari lepas ni lebih bahagia, tenang dan penuh kegembiraan. Kami pasti akan merindui cikgu. Selamat bersara. Assalamualaikum Cikgu. Salam Nami. Ada ucapan ke untuk persaraan Cikgu Mahmud? Oh, okey. Untuk Cikgu Mahmud ya? Ya. Okey, tentulah ada. Okey, kesempatan ni cikgu ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Mahmud ya, yang telah pun mengabdikan diri ya untuk anak-anak bangsa kita selama hampir 37 tahun. Jadi cikgu ingin mengucapkan semoga Cikgu Mahmud akan terus sihat, sejahtera dan yang paling penting lagi dapat mengisi masa-masa selepas bersara nanti bersama isteri dan keluarga yang tersayang. Semoga Cikgu Mahmud terus berjaya dan berbahagia bersama keluarga. Selamat bersara Cikgu Mahmud. Assalamualaikum Cikgu Mahmud. Selamat bersara. Terima kasih menjadi tempat saya bersandar walaupun seketika. Banyak ilmu yang saya belajar, insya-Allah akan saya gunakan sebaiknya. Semoga Cikgu Mahmud bahagia di samping keluarga, bercinta dan sentiasa sihat selalu. Selamat bersara. Selamat bersara Cikgu Mahmud. Tempoh masa 37 tahun berkhidmat dan 17 tahun menabur bakti di SK Lasalle PJ merupakan satu tempoh masa yang cukup panjang. Saya sangat berhutang budi dengan Cikgu Mahmud. Yang pasti selepas ini saya akan kekurangan seorang penolong kanan, seorang rakan, seorang mentor yang berhati mulia. Saya berharap selepas ini Cikgu Mahmud akan berehat, akan bersama keluarga, menghabiskan masa dengan baik. Saya mewakili Brother Andrew, saya mewakili Board of Managers, saya mewakili Ola Salian dan saya mewakili PIBG SK Lasalle PJ, dan saya juga mewakili seluruh ibu bapa SK Lasalle PJ ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Mahmud. Ingat, once a Lasalian, always a Lasalian. That's it. Feel
little stanza for today. Good morning everyone. Today I would like to say thank you to Cikgu Mahmud for all the stuff you have done to the school. Your work has truly inspired me to start going to the school and everything. Cepat, Mikael. Kita dah